Bayangkan ada sebuah buku yang tak boleh disentuh sesiapa pun, bukan sebab kata-kata di dalamnya, tapi kerana ia masih radioaktif hingga hari ini. Buku ini milik seorang wanita yang mengubah dunia sains, iaitu Marie Curie. Marie Curie adalah seorang saintis wanita pertama yang memenangi hadiah Nobel dalam dua bidang berbeza iaitu fizik dan kimia. Bersama suaminya Pierre Curie, dia menemui unsur radium dan polonium, penemuan yang membuka dunia baru dan juga bahaya baru. Masalahnya pada zaman itu orang belum tahu betapa bahaya radiasi. Jadi semasa kajiannya Marie sering memegang bahan radioaktif dengan tangan kosong simpan di poket bahkan bawa balik rumah. Akibatnya, semua barangnya tercemar radiasi termasuk buku nota dan catatannya. Buku-buku itu masih radioaktif hingga hari ini. Buku itu disimpan di Perpustakaan Nasional Perancis, iaitu Bibliothèque Nationale de France. Untuk melihatnya, perpustakaan perlu pakai kotak berlapis pelampung, peralatan pelindung khas dan tanda tangan surat risiko. Ini kerana radium mempunyai tempoh separuh hayat sekitar 1,600 tahun. Maksudnya, radiasi ini akan kekal berbahaya untuk ribuan tahun, jauh lebih lama dari hidup manusia. Marie sendiri akhirnya jatuh sakit akibat pendedahan radiasi dan meninggal dunia kerana aplastic anemia, penyakit yang menyerang sumsum tulang. Semua ini adalah harga pengorbanannya untuk sains. Buku Marie Curie bukan sekadar buku. Ia adalah artifak sejarah yang hidup dengan radiasi, saksi pengorbanan seorang saintis yang mengubah dunia dan memberi kita satu pengajaran. Kadang-kadang, penemuan terbesar datang dengan risiko yang paling besar. Tak semua ilmu datang tanpa bahaya.